dia tak elegan, tak salah, tak betul. Maksudnya betul. itu approach yang dia bawa. Packaging macam tu, saya rasa dia tak ada direction juga. I don't like the logo at all lah. Ni tiba ada 3 stripe kat situ, ni Adidas ke apa. Font dia macam, oh come on. Kita bagi dua lah yang ni. Dengan Bella tu memang fail betul lah. Saya rasa saya agak kecewa sebab saya tahu company ni dia spend a lot on marketing apa semua. Dia tahu apa dia nak buat lah. Dia tahu apa yang dia patut buat kan. Tu kan. Ini dosa besar kot. Oh, so what kan. Kita tengok. Kita Okay, Assalamualaikum, bertemu dalam Rating Design di mana kita akan merating design-design yang ada di Malaysia. Meneruskan lagi kontroversi. Itulah, bila sebut pasal design, sebenarnya rakyat Malaysia, kita cakap sebelum ni, dia orang ni care sebenarnya pasal design. Contoh kalau isu itu Harimau Melaya keluar jersey pun ramai mengutuk kalau benda yang tak kena di mata. Betul. Tapi bila kita rating design mengikutkan kita punya pengalaman dan principle design yang kita belajar, yang kita apply pada klien yang kita dah lalui, ada juga komen-komen yang tidak setuju dengan kita. Tapi biasalah kan. Biasalah tu. Kita nak meneruskan kontroversi. So sekarang ni tengah bulan Ramadan dan kita tahu dah ke arah nak raya dan sebagainya. Apa tak lagi kan orang akan berbincang pasal baju raya. Dan kita tak sentuh dari segi kualiti, fashion, warna. Kita tak ambil pot pasal baju Melayu tu. Image jenama lah. Image kita jenama. bukan mereka fashion kan. Betul. Jadi kita komen dari sudut jenama tu lah. Okay, terus yang pertama, saya tak nak cakap apa pasal Bulan Bintang ni. Bagi saya, walaupun ada kontroversi yang orang tak suka, saya tolak tepi itu. Saya ambil dari segi branding dan juga dia punya founder dia agak hadapan lah. Usahawan-usahawan muda ni dia menarik sikit dia secara approach dia kan. Tengok dia punya launching pun power. Anyway, apa pendapat Aiman pasal the whole branding lah? Saya boleh sebut ialah saya suka logo tu. Saya pun suka nama tu Bulan Bintang sebab saya rasa dia simple enough, unik, dan dia bawa elemen Melayu, elemen Islam. Mungkin satu lah kalau saya nak komen tentang logo dia, saya tak suka sikit B tu sebab saya rasa dia create satu small gap yang menyebabkan nampak tak clean, tapi itu very minor things lah. Ada logo Bulan Bintang tu sendiri pada saya itu agak cantik lah, itu je. Cuma sekali nampak macam agak sporty punya logo sikit lah betul, kan. Dia tak elegan, tak salah, tak betul. Maksudnya betul. Itu approach yang dia bawa, mungkin bold dan sebagainya. Kalau tengok dia punya packaging dia dah 10 tahun lah, dah sedekat lah. Itu satu benda yang kita boleh tengok lah. Apa maksudnya perjalanan sesuatu jenama. Biasanya yang berjenama yang orang kata naik secara ni, dia ambil masa lama untuk nak ni proses tu. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya awal-awal logo dia pun macam mana ke. Betul. Adakah ini logo daripada awal dan macam mana proses dia untuk capai sampai ke tahap sekarang ni. Dari segi poster yang punya style tu agak rare lah untuk orang buat macam tu. Ni antara typeface yang overseas punya style tau. Kalau yang full text kat satu page tu, saya jarang nampak local buat macam tu lah. Kalau tengok website, bagi saya okey. Cuma baju Melayu tu mungkin agak typical lah font tu. Dan dia macam seolah-olah tidak selari dengan branding teks Bulan Bintang tu sendiri. Website dia nampak cacat merba sikit konsep dia. Nampak UI design dia, kalau tengok konsep ni dia lebih pada macam elegan, premium sikit. Bulan Bintang tu sendiri macam lebih kepada sport, bold punya style. Sebab font baju Melayu tu memang saya rasa sangat lah. Sangat macam, sebab dia dah overuse font tu. Betul. Macam contoh kalau kita ambil Nike atau Adidas kan, dia orang saya anggap Bulan Bintang ni macam Nike dengan Adidas sikit sebab dia punya branding punya orang kata narrative tu. Memang boleh setuju lah sebab nampak sporty, bold dan sebagainya kan. Kita jarang lah nampak typeface yang digunakan serif dan sebagainya lah. Kecuali mungkin ada produk-produk yang orang guna, tapi itu pun dia menggunakan font yang lebih better. Itu je lah. Rating 7. Saya rasa 7 lah. Okay, Jekyll, dia punya logo tu bagi saya nice lah. Dia typical fashion punya approach. Dia akan guna font serif. Walaupun kita boleh kata cliche, typical, tapi it just works. Betul. Itu je sebenarnya. Kadang tak ada reason untuk dia orang buat approach lain macam Bulan Bintang kan, buat bold. Sebab kalau dah benda, if it works, kenapa nak tukar benda lain kan? So, cuma macam kita sebut sebelum ni lah, dia memorable ke tak. Betul. Bintang lebih memorable lah. Tapi untuk jenama dia, saya rasa logo Jekyll apa semua tu nampak works lah. Tapi saya rasa kalau tengok bahan-bahan dia masih lagi belum betul-betul achieve macam level fashion brand di Paris. Betul. Even kalau tengok poster dia pun agak macam biasa. Tak silap yang tengah tu dia punya box dia box dia kot. Saya tak faham apa poster Jekyll tu orang pakai baju Melayu duduk kat kerusi macam kerusi. Itu rasanya dia punya packaging kot. Packaging ni tu kadang-kadang nampak execution dia tu tak sure lah dia ada creative director tak yang monitor sejauh mana pada semua bahan-bahan. Sebab nampak okey, kadang nampak macam cacat merba pelik. So walaupun dia dah besar, dah nama besar, tapi mungkin dia tak ada structure in-house yang proper untuk manage macam mana industry standard. Branding dia tak sekali lah. Even kalau tak poster, memang poster sangat-sangat biasa lah.
Tak ada apa-apa benda yang wow. Dan kalau sebut pasal design element, memang out lah juga. Dia punya grid dan sebagainya memang tak kena lah. Anyway, itulah bagi saya nothing special lah for Jekyll. Saya rasa kalau pendapat saya bagi 4 lah. 4. Okay. Setuju? Hanya logo saja yang bagi saya okey. Okay, betul. Dari segi implementation tu macam kena banyak lagi improve lah. Saya mengharapkan tahun depan dia meng-hire proper designer ataupun team ataupun art director, mungkin dia designer yang betul. boleh bawa pandu dia orang punya ni, dan mungkin boleh membawa rating lebih tinggi lah. Seterusnya, okay, Era. Logo tu saya suka, memang simple, balance, semua tak ada ni. Nama maybe balance pun saya tak lah man. Cuma ambil tengok dia punya font dengan teks, kalau dengan apa nama, dengan logo tu. Sepatutnya dia ada spacing sikit antara tulisan dengan logo tu. Betul, kalau dia sudut logo, maksudnya Elrah, saya masukkan dia punya icon tu lah. Icon tu saja okey je. Kalau kita tengok macam penggunaan dia stand alone, saya rasa dia punya marketing dah good enough sampai dia boleh guna dia punya icon tu as stand alone. Orang dah tahu ni Elrah. Saya rasa dia tak ada direction juga. Dia macam ke hulu ke hilir sikit dia punya branding keseluruhan. Saya setuju dengan Faiz, dia punya brand guideline dia nampak dia tak ada lah. Dia tak ada. Nampak tak kemas. Saya tahu website dia tiba-tiba ada merah, lepas tu orange. Memanglah saya tahu dia orange, tapi tiba-tiba dia jadi macam berwarna-warni. Dan bagi saya dia kalah dengan Bulan Bintang. Bulan Bintang punya direction brand design lebih better. Dia mungkin menang kat marketing lah. Betul, marketing saya tak sentuh lah. Setuju lah saya tak sentuh. Ni penyokong-penyokong Erah pasti akan tahu. Tapi Erah lagi viral kan. So what kan. kita tengok kita komen pasal brand tu. Cuba tengok dekat website dia, super sale dia pun macam ini. Betul, super sale macam Lotus punya, macam apa, hypermarket punya nama eksklusif. Tapi itulah itu betul. Saya nak fahamkan tu. Saya nak masuk. Saya tanya lah Faiz, adakah ada jenama-jenama besar di Malaysia ni, tim yang saya yakin ada tim tapi structure dan workflow yang betul-betul, ya, maksudnya especially mungkin saya tak tahulah kata creative director ke apa, sebab saya rasa selalu decision making brand-brand macam ni sama ada founder ataupun owner tu, dan juga ataupun mungkin head of marketing, macam tu je. Dia tak ada orang yang betul-betul tengok dari sudut brand tu, brand consistency. Saya rasa, saya doubt lah brand-brand besar ni ada benda tu. Saya boleh katakan yes or no. Okay, maksudnya besar mana? Bagi saya Era ni tak cukup besar lagi. Mungkin orang tak setuju apa ni. Kalau kita compare dengan, kita pernah sebut pasal Unify, DG, Cellcom, Astro, diorang ada, kita nampak dia punya posting semua tu memang akan ada clear direction. Dan diorang memang mungkin hire creative agency pun untuk uruskan certain promosi tu. Dan saya tak sure diorang Era ataupun yang lain ni ada tak diorang hire, mungkin in-house je. Masalahnya, saya punya nasihat kepada owner-owner brand-brand ni, cuba kita approach agency untuk bantu guide ni. Saya rasa brand-brand fashion Malaysia mungkin boleh tengok macam mana brand-brand international yang ada kat Malaysia, macam Uniqlo. Ni tiba-tiba ada 3 stripe kat situ, ni Adidas ke apa. Kalau saya akan away daripada benda tu. Sebab kita tahu benda tu very iconic and kita nak ada uniqueness tu, kan? Sebab tu kita tak nak ambil benda macam tu. Dan kita tengok poster yang fenomena Era tu, itulah nak cakap macam mana. Okay, website dia, gambar-gambar dia macam collage pendidikan seni. Pendidikan seni macam tu lah. Gambar KJ lebih cerah daripada Beto. Saya rasa kalau reality terbalik. Kalau kita tengok kan gambar KJ, dia punya lighting dia daripada belah sini. Betul. MK tu lighting daripada belah sini pula. Lepas tu yang belakang tu, mamak belakang tu putih macam Jepun. Point is macam collage gunting gambar majalah tu. Era do better, I give you 4 sahaja. Terima kasih. Adam dan Hawa, I don't like the logo at all lah. Okay lah, dia taklah special sangat. Saya tak suka dia punya balance arrangement. Yelah, dia tu betul, saya rasa betul. Macam konsep tu okay, dia guna istilah lettermark ataupun monogram macam tu, tapi dia macam tak balance. Dan elemen garis bawah Adam dan Hawa tu macam pacing, semua saya rasa macam off sikit. Kita pernah sebut sebelum ni, kalau nak buat design, kalau proper designer untuk buat logo, dia akan ada grid yang proper kan. Kat situ kalau tengok dia punya kening dan sebagainya, memang akan, kalau kita linekan balik, dia cukup angle dan sebagainya. Saya rasa tak cukup lah. Kalau ni kalau nampak memang banyak yang gap dan sebagainya, tidak kena lah. Ni pun tak ada apa sangat yang nak di-comment sebab mungkin baru kot kan. Saya tengok kat social media pun poster 1 hari lagi tu, font dia macam come on,
on. Learn something. I mean, the simplest saya selalu sebut pada all designers yang saya train masa kursus ialah, you don't have idea ataupun you tak ni, buka, tiru something daripada yang brand-brand yang dah well established. Still not copy. The great artist dia still lah. Still dan ubah lah mengikut kehendak dan juga tema yang kena lah. Kalau nak bagi rating apa? 2. So, nak judge pun tak ada apa sangat kan. Okay. Kita bagi 2 lah yang ni. Prima Valley. Prima Valley ni macam mana dengar? Oh, ni Bella dengan dia sponsor ni ke? Sponsor. Bella dengan Syed Saddiq. Kalau macam Bulan Bintang dengan Era, saya tahu dia fokus pakaian raya. So Prima Valley ni saya tak sure dia punya fokus fashion dia macam mana kan. Bila tengok logo dia macam seolah brand yang macam British sikit. Macam Royal Mail lah. Kalau UK punya Royal Mail. Macam isu Era juga. Dia punya spacing antara icon dengan typeface tu sepatutnya kemas sikit. Terlampau rapat tu. Banyak fashion brand dia banyak main spacing yang ample lah. Betul. Dia banyak negative space juga kalau tengok banyak yang brand-brand international. Kalau ni adalah official yang dia keluar di social media, agak menyedihkan jugalah. Logo. The poster itself, logo saya dengan Bella tu memang fail betul lah. Meet and greet itu dengan, nampak meet tu overlay dengan macam apa nama, dengan ikon masjid ke apa benda belakang tu, lepas tu dengan spacing. Saya rasa saya agak kecewa sebab saya tahu company ni dia spend a lot on marketing apa semua, tapi saya rasa quality designer dia, sorry saya cakap, tidak memuaskan. Betul lah. Macam tengok yang poster baju Melayu Andika tu kan. Itu dosa besar kot. Oh, tu dosa besar. Dah lah warna gold, letak pula warna yang memang tak nampak. Okay, 3. Boleh lah 3. ke 2. 3. Okay lah, tapi okey sikit. Okay. Dah mau okey lah sikit. Adalah sikit kan. Adalah usaha tu. Okay. So logo dia okay. Kalau tanya saya Faiz, ini guna serif kan, tapi dia terlalu tak ada karakter. Sebab saya punya pendirian logo yang macam ni, yang jenis guna font ataupun kita panggil word mark macam ni, brand sekarang dia tak nak orang meneka-neka, dia nak orang straightforward, tahu nama brand dia. Saya faham benda tu. Tapi bila dia guna font yang terlalu tak ada karakter, dia macam seolah generic, dia tak ada uniqueness, dia tak ada macam identity lah. Saya boleh puji lah dia punya aplikasi pada poster dan sebagainya. Nampak kalau tengok gambar cantik tu, dia main dengan kontra, brightness, lepas tu dia buat logo. Compare dengan kalau Adam dengan Hawa tadi kan, dia cuba juga nak buat benda yang sama, konsep yang sama, tapi macam mana aplikasi pada Kiab ni lebih better. Dia punya packaging dia, packaging ni saya agak suka. Dia punya kotak tu agak modern, dia tulis Q dia saja kan. Tapi kenapa dia tak guna Q logo dia kan? Q logo dia kan. Satu lagi saya tengok kadang brand ni, dia banyak brand lah, dia tak boleh nak achieve consistency dari sudut bahasa. Kejap sagi English, kejap sagi Melayu. Pada saya lah brand yang paling cemerlang dari sudut dual language ni IKEA lah. Sekarang ni lah makin lama makin saya tengok kan, makin lama saya makin appreciate Bulan Bintang. Bila saya tengok kompetitor lain lah. Saya tak cukup mengenali brand Kiam ni. Saya perasan beberapa bahan marketing yang keluar pasal Kiam ni, artis, influencer yang buat konten semua. So dapat saya. Tapi untuk judge brand tu sendiri, saya nampak vibe dia cuba bawa ialah retro itulah. Ada satu brand lain yang macam, saya rasa saya tak sure brand mana yang lebih dulu, tapi nampak ada similarity lah dengan brand. Satu lagi saya tak sure ada dalam ni tak. Sebut aku Khatam. Oh ada kan? Rating 5. Dia okey dengan Prima Valley tadi, lebih better lah. Khatam ni saya bias, pernah pakai baju dia, pernah pergi kedai dia, pernah tengok bahan-bahan dia. Kita sembang Bulan Bintang Era, saya tak teringat brand ni, tapi bila saya teringat brand ni, memang saya boleh kata di hati saya brand Khatam. Yang saya rasa implementation dia sudut brand tu saya puas hati. Maksudnya presentation produk dia kena dengan vibe yang dia nak bawa tu. Dia macam, tak cacat marbah lah, macam dia satu stick betul. Satu. Nampak isu premium, elegan, retro tu. Produk tu sendiri pun dia design dari sudut colour, fashion pun saya rasa nampak memang tapi betul. Bulan Bintang on par, sebab Bulan Bintang dia vibe muda, bold macam betul, tu. Dia punya direction design dia saya nampak clear. Khatam ni pun clear. Kita tengok dia punya bahan-bahan marketing dia memang next level lain. Antara benda yang membawa dia perbezaan ni adalah fotografi yang digunakan untuk bahan marketing dan dia punya branding dia memang power lah. Saya sebut satu je, saya nampak dia ada clear creative direction. Maksudnya semua benda bila comes to visual tu ataupun fotografi pun, fotografi dia power. Fotografi yang follow konsep dia tak cacah merba. Itu yang penting sebenarnya. Jadi walaupun mungkin niche dan audience dia tak meluas, tak betul-betul luas macam Elrah atau Bulan Bintang. Dia mungkin fokus certain segmen lebih premium M40 ataupun
T20. Dia atas. Saya rasa harga dia memang premium lah. Tapi maksudnya dia sangat loyal to that concept, to that niche tau. Itu yang saya rasa saya boleh puji lah. Macam Dark lah yang kita cakap sebelum ni. Dark okay, kan betul, dia ada. betul. Dark kan antara brand untuk fashion perempuan yang kita nampak dia clear direction dia. Pergi tempat dia, kedai dia, packaging dia memang bagi saya suka tak suka itulah direction dia punya branding. Khatam saya tahu memang bagus lah. Kita cakap simple lah, gambar yang digunakan compare dengan gambar yang Era guna tadi yang beto gelap tak gelap semua tu memang jauh lah kan. Padahal should be level, kalau kita company besar lah, kalau kita akui kita ni company besar, setiap detail kita punya tu kita jaga. Betul. Khatam jaga lah. Rating Kita bagi 8 lah. Okay, kita punya Rezman Nuzaini, bagi saya logo dia okay, ni yang saya cakap tadi, beza dengan Adam Hawa tadi kan, dia ada something keunikan yang Betul. kan, ni yang kata logo yang kita tahu ada something, ada effort, ada makna, balance, ada grit. Kalau designer tu dia satu kepuasan lah bila tengok logo ni. Boleh puji logo ni. First thing orang akan tengok, okay, ni adalah 2R dan nampak macam ribbon, macam crown sikit. Betul. Pun ada. Logo ni dia kaya, walaupun dia lettermark, implementation penggunaan logo tu, placement logo dia semua work tu. Even nama dia pun tak tulis. Dia tak berubah nama dia kan. Logo je. So saya rasa dia dah quite well established. Yelah. Dia tahu apa dia nak buat lah. Dia tahu apa dia patut buat kan. Tapi more importantly, dia maksudnya dia bubuh kat website dia tu memang dia place dengan betul lah. Saya tak nak komen lama-lama, memang bagi saya ni agak power lah compare dengan yang lain. Dia tak berlaku macam Elrah tadi, tiba-tiba ada macam sale, macam Watson. Betul. Macam Lotus. Macam ni kita boleh tengok penggunaan font dia. Betul. Dan dia banyak monochrome font putih over gambar. Dia konsisten. Even tengok yang 20 tahun anniversary tu, memang cantik kan. Kemas ini yang kita nak untuk satu brand yang besar. Saya pun kadang jadi macam orang biasa, jadi macam selagi benda tu tak wow, tak meletup, kita akan rasa betul lawa. Tak boleh betul. Betul. Saya setuju lah, brand ni dia tak berapa menyelah macam brand-brand bulan bintang semua kan. Saya pun mungkin bias sebab saya sangat suka brand yang konsisten tu. Tak menafikan bila saya tengok balik sekarang macam dia a bit dull lah sebenarnya. Okay, rating man? Saya boleh bagi paling kurang 8 lah. Kita bagi bulan bintang 7. Saya tak rasa dia lebih daripada bulan bintang. Dia mungkin sama. Saya boleh bagi 8 sebab saya rasa creative direction dia lebih konsisten dan lebih clear. Betul. Maybe mungkin agree on 7. 7 lah. 7. Okay lah, saya rasa 7 okay. 7 untuk ini. Ni agak argument sikit lah saya dengan Aiman. Sebab saya nampak dari segi aggressive of the brand, Aiman nampak consistency. Dua-dua tu betul, dua-dua tu kena, dan dua-dua tu satu elemen yang penting. Agree to disagree lah kan. Okay je. Kita ambil je lah 7 Alhamdulillah. Okay, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.